Ini apa kertas-kertas? Kertas-kertas ni. Apa kertas ni? Buka lah. Tak apa ni. Boy Jan dah lama tak unboxing kan. Kita tengok je. Wah. Comel ni. Kertas letak tisu. Aduh, terjepit. Pak. Terjepit. Tak. Oh, cantik. Nampak lebih kayu. Design minimalis. Kalau 50 apa yang kan? Acik pukul berapa tadi dari sana tengah hari? Alhamdulillah. Sama Acik tadi ke Tadi yang dari Singapura tu dari pagi je. pagi. Pagi gerak. Sama Acik. Jam. Kat Singapura jam katanya. Oh ya, Acik dari Kulai, geng. Singgah-singgah. Jalan-jalan. Situasi pusing. Jangan jadi patung tiang. Pusing gitu. Pusing situasi. Alamak, apa ni? Kejap Cik, kejap Cik. Alamak. Seoul. Johor. Ada customer masuk. Lagi. Siapa tak pakai wayar ni? Seoul. Sol. Boleh Cik, letak atas ni senang. Tak pakai wayar kau. Sampai juga Acik, terima kasih. Acik singgah sini. Lepas ni kita lepak rumah jati. Saya ada rumah jati resort. Untuk customer. Nanti boleh, tak tahu nak bawa mana cucunya semua kan? Ada swimming pool, kolam mancing. Khas untuk customer sahaja. Boleh tidur sana. Wah, ada Seoul. Oh, sejuk macam kat Cameron. Dah pakai baju Melayu pun sejuk lagi. Alamak. Sini besar. Satu tempat lagi ada kat depan. Yang lama pun. Siang kat depan ni. Itu boleh tahan juga tapi besar ni lagi lah. Punca dia wujudnya gudang ni kan customer ramai datang dari jauh. Dulu barang kat sana muatnya baru dalam 20 kontainer. So kena weekend barang habis, customer tak banyak pilihan. Saya buka lah gudang ni supaya orang boleh pilih mana nak banyak pilihannya. Senang.